Nak vacuum. Yep. Okay. Nabuk tak penuh lagi. Kalau abuk penuh, saya pergi cuci dulu abuk tu. Saya keluarkan dulu, buat maintenance dulu. Kemudian barulah saya akan vacuum. Dulu saya tak ada pilihan, saya pakai vacuum yang pakai wire tu, wired ataupun corded vacuum. Dia bukan cordless, corded. Jadi sekarang ni saya dah bertukar ke cordless vacuum. Sebab bagi saya lebih mudah walaupun dia punya kelemahan. Salah satu kelemahan yang saya nampak adalah sebabkan dia pakai DC, bateri. Jadi kuasa penyedutan vacuum tu tak cukup kuat seperti mana kalau kita pakai AC. Biasa saya boleh luangkan masa untuk vacuum dan sebagainya ni ketika mana anak saya bongsu tu tengah tidur. Kalau dia tidur kat dalam buai ataupun tidur dekat tilam, senang kata tengah tertidur lah. Itu paling sesuai untuk saya buat. Masa dia jaga boleh nak buat, tapi akan ada gangguan. Kadang-kadang mungkin dia nangis ataupun dia nak susu dan sebagainya. Sekejap, cek adik dia ni. Untuk rekod ni, satu mikrofon saya pakai, satu lagi anak saya pakai. Dan kalau ada dengar suara itu memang ada dia lah, anak saya yang sulung. Jadi kat lantai ni kadang-kadang kita akan nampak pasir. Tapi kalau pasir kat luar tu, ataupun pasir kalau kita bawa daripada luar rumah ke dalam rumah tu, mungkin tak banyak. Tapi pasir yang ada dekat dalam rumah saya ni, saya boleh katakan sebahagian besar dia adalah pasir daripada mainan anak saya. Saya belikan dia mainan pasir tu supaya dia boleh main pasir dekat dalam rumah. Tapi biasalah budak-budak bersepah-sepah pasir. Itu yang jadi masalah lain. Jadi macam saya pernah selalu bagi tahu sebelum ni, baik apa pun barang yang kita ada, jangan lupa untuk kita buat maintenance, penyelenggaraan. Jadi kita boleh pakai lah begitu lama. Sebab kita jaga dia baik-baik, kita buat maintenance. Kalau contoh maintenance untuk vacuum ni, benda-benda paling basic sekali.
iaitu buang habuk yang ada dekat dalam perangkap habuk tu, supaya kebolehan dia untuk menyedut tu tak terganggu, akan tetap efisien. Ya, contoh kan, macam sekarang ni katalah saya nak buat maintenance untuk vacuum ni. Ya. Saya buka ni satu, yang kedua saya buka ni. Jadi ini dua benda yang biasa saya buat maintenance sebab saya nak buang habuk. Nampak? Ini dia tak ada habuk tapi dia ada berus kat situ, jadi dia memerangkap habuk ni bersama. Jadi habuk tu semua akan pergi sini. Jadi kalau saya nak buat maintenance, saya akan buka benda ni dan saya akan cuci dekat tong sampah. Biasa benda lain yang saya pakai adalah saya pakai berus. Ada berus untuk habuk-habuk ni. Mana berus dia? Sebab untuk bersih dan cuci habuk tu, sebaik seelok dia ada berus. Kita ada berus, jadi kita boleh cuci sekali. Masih ada bulu burung ni. Sebab sini banyak burung merpati. Jadi adalah burung-burung dia bulu tercabut. Di mana ni dia? Ni berusnya. Jadi ni berus yang biasa saya pakai lah. Ni berus ni untuk saya cuci, buat maintenance kepada vacuum. Jadi saya dah pergi ke tong sampah sekejap. Okay. Anak saya bongsu dah bangun. Masa untuk berhenti. Saya biar dulu dia dekat dalam buai. Nanti kalau dia dah meringit-ringit, saya keluarkan. Okay. Yang berus tadi dah settle. Kemudian saya akan cuci perangkap habuk yang betul-betul perangkap habuknya. Okay. Ini saya akan buang. Okay. Buang. Okay. Settle. Habis. Seterusnya jadi kita boleh pastikan laluan vacuum tu dia tak terganggu kalau kita rajin buat maintenance. Akan secara lancar sepanjang masa, setiap ketika apabila kita menggunakan vacuum tersebut.
Berus kecil ni memang bagi saya sangat-sangatlah diperlukan untuk mencuci sebab takkan setiap kali kita nak basuh contoh saya nak kena basuh dia punya filter ni, memang taklah saya akan basuh. Jadi saya perlukan berus kecil macam ni untuk cuci dia, untuk buang habuk-habuk tu. Kemudian dah siap, tutup balik, masukkan balik dia ke tempat masing-masing. Okay. Dah siap. Saya akan pulangkan balik berus ni masuk dalam drawer saya ni, drawer khas. Kemudian saya pasang balik. Saya pasang balik benda ni. Kakak ni. Kakak. Nantilah kalau kata saya ada masa, saya akan kongsikan link model vacuum yang saya gunakan ni. Tapi korang boleh cari dekat online untuk beli benda ni. Tapi kalau saya sempat nanti, saya akan kongsikan link supaya bila korang klik link tu saja, dia akan membawa terus direct ke online shop yang mana saya recommend untuk beli. Jenama Samsung dan model ini. Mungkin ada jenama lain lah, tapi yang saya pakai sekarang ni Samsung. Jadi the only thing yang saya boleh cakap, yang saya boleh komen, hanyalah brand ni ataupun jenama ni dan model ini saja. Apa tu Noah? Petik bunga. Bunga? Ya. Bunga punya. Ya. Bunga betul ke tak? Ni bunga ayah tu plastik tu. Okay. Sikit. Dah settle. Sebab kalau lepas saya buat maintenance tu, dia akan rasa benda tu lebih mudah untuk vacuum sebab dia dah lapang. Dia punya laluan vacuum tu dah clear kan. Okay. Jadi kalau kita vacuum ni, confirm memang akan ada bahagian yang kita nak kena alihkan peralatan ataupun barang tu, barulah kita boleh masuk celah-celah bahagian bawah, bahagian yang sukar untuk dicapai oleh vacuum ni untuk kita cuci dan bersihkan. Memang kan ada. Jadi memang kan ada, saya nak kena alihkan benda-benda tu, barulah boleh mencapai bahagian yang sukar untuk dimasuki oleh vacuum ni. Termasuklah belakang pintu. Sekarang saya tengah buat dekat belakang pintu ni. Dan kalau ikut kekerapan, saya lebih kerap vacuum berbanding dengan mop. Mop ni mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali macam tu. Tapi kalau vacuum, saya biasa buat, agak selalu buat. Sebab habuk ni cepat merebak. Kita akan cepat nampak habuk. Kalau vacuum ni penting kalau contohlah kita tahu yang kita punya tile tu, kita punya mosaic tu, kita tahu
dia dah berminyak ataupun ada tumpah sesuatu cair, memang nak kena cuci. Yang tu kita gunakan mop. Dan kita nak bagi dia bersinar balik, shining, jadi kita gunakan mop. Tapi kalau ikut nisbah dia, mungkin kalau nisbah 5 tu, 4 saya vacuum, 1 saya mop. Macam tu lah. Okay, bila dah settle tu, biasa apa yang saya buat, saya letak balik. Contoh ini alas kaki. Alas kaki yang saya letak di bawah meja PC ni. Dan ini sejadah, saya letak balik tempat dia. Sejadah ni dah lama tau. Selagi boleh pakai, saya pakai lah. Ini yang sumbangkan adalah ini, ada seorang makcik tu, dia sedekahkan kepada kami. Belum 10 tahun lah, belum 10 tahun lagi. Makcik tu sedekahkan bagi kepada isteri. Dan kami pakai sampai ke hari ini. Dan makcik tu dah tak ada sebenarnya, dia dah meninggal dunia disebabkan oleh sakit kronik. Jadi saya berdoa semoga makcik itu ditempatkan dalam kalangan para solehin, diterima segala amalan dia, diampunkan segala dosa-dosa dia besar maupun kecil, ditempatkan makcik itu dalam kalangan para solehin, dan dimasukkan makcik itu ke dalam syurga Allah, syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Baik makcik. Okey, saya sambung lagi. Ni apa ni? Okey, anak saya dia gerak-gerak je tapi dia belum bangun. Jadi saya boleh teruskan. Yang kedua, biasa saya akan mop bahagian kat sini pula. Kat sini juga. Dekat bahagian balkoni ni, luar ni pun saya akan vacuum juga. Sebab dekat bahagian luar balkoni ni ada sekeping kapet. Jadi senang kata kapet ni kapet yang duduk luar lah, ataupun kapet outdoor kapet. Dia kena hujan, kena panas, jadi lama-lama dia tak rupa kapet lah. Ada warna merah sekarang ni, saya pun tak tahu dah warna apa. Tak, dia dah hilang dah merah dia tu. Dia kalau kata mungkin dalam 2-3 bulan saya akan cuci balkoni ni lah. Maksud dia cuci bahagian bawah, tile bawah balkoni ni, lagi dia bersinar sikit. Macam tu lah. Saya akan buat macam tu. Ini teknik yang biasa saya pakai kalau kata keadaan tempat tu, kawasan tu sempit. Saya akan buat bypass. Saya clearkan dulu satu bahagian, kemudian barulah saya akan tarik satu bahagian lain ke sana. Sini. Dan kalau korang tengok pun dekat ujung ni ada pokok yang biasa saya siram. Jadi lepas habis mop belah sini, saya akan siram. Okey. Yang saya katakan sebagai bypass.
Jadi kondo yang saya tinggal ni pun kondo lama. Saya beli ni pun second hand, subsale. Kalau nak ikutkan asal bahagian balcony ni, setahu saya tak ada tile, tak ada mosaic pun. Tapi mungkin owner sebelum ni dia dah buat, dia letak tile bagi cantik sikit, jadi senang untuk cuci. Bila saya beli tu, benda tu dah ada. Jadi biasalah, kita beli subsale, harga tak akan sama lah dengan masa dia beli murah dulu 20 tahun yang lepas. Tapi it's okay, that is life. Okay, lepas tu saya akan cuci pokok ni. Saya akan bawa dekat sikit. Nampak ke pokok tu dekat-dekat? Oh, tak nampak lah. Dia nak kena pergi jauh sikit. Saya letak sini. Okay. Pergi ambil air sikit. Ada ingus ke? Sini. Yuk. Dia ikat rambut. Okay. Yuk, ada tangan. Ayah. Ayah. Ya. Ayah yang biru, mau yang pink tau. Yalah. Ya. Yang mana? Jap, air ikat rambut lah, jap. Ayah penang. Jadi No penang. budak di rambut dia pun dah panjang diikat. Tada. Jadi dia pusing-pusing macam tu lah. Kalau kita jaga anak, kita ada anak, kita jaga dia. Dan pada masa sama kita nak kemas rumah, Coklat. dia akan jadi macam tu. Nak coklat. Kita tak boleh nak buat mungkin semua sekali. Kita kena buat sikit-sikit. Tapi the thing is, kita nak kena buat. Kita kena cakap pada diri kita, itu merupakan satu tanggungjawab. Coklat. Kita nak bilik air bersih, wangi. Kita nak rumah dalam keadaan yang tersusun, cantik, sistematik. Jadi kita kena buat benda tu. Kalau sekadar mimpi nak buat tapi tak buat-buat sampai kesudah, benda tu tidak akan berlaku. Percayalah kata saya. You're fine. You're fine. You're not. You are running. Let's see. Hi. Wait. Jadi mana-mana yang saya boleh buat, saya buat. Mana yang saya mungkin tak pandai buat atau belum belajar untuk buat sendiri, saya bagi siswa. Ayah, jangan ketat. Okey, sekejap. Itu macam masak. Saya jujur, saya cakap saya tak pandai masak. Willow bear. Itu merupakan satu perkara yang menjadi kepakaran isteri saya. Jadi saya buatlah benda lain. Tapi jangan bagi alasan. Kalau kita nak benda tu semua berjalan, operasi tu berjalan dengan lancar, dengan baik, kita nak kena turun padang dan buat. Jangan mengharap orang lain buat. Boleh nak minta orang lain tolong buat, tapi kita kena buat dulu. Kepimpinan melalui tauladan. Teladan. Baby, 1, 2, 3. Mommy, get my mommy. Let's go, my little mommy. We can find. Cekik rambut ni. Ayah, jangan ketat. Ya, jap. Saya pun feel tapi saya buat lah. Saya tahu sebab.
kecil. saya takkan mampu untuk buat baik dalam satu jangka masa yang awal-awal. Tapi lama-lama okey lah. I will kiss mommy said. Mommy said. Wait, do it. Daddy. Hello, cat. You can be. Ni saya nak bagi anak saya nasi goreng saya makan tadi. Tadi dia tak nak sebab dia kata dia nak tidur. Tapi itu alasannya lah. Dia tak nak tidur dah pun sebenarnya. Hold on. Ni You don't. saya bagi dia nasi goreng. Can you you can do it again. You can do it again. Jadi ini tak ada nak sembunyi-sembunyi. Ini memang rutin real. Ini memang real. You can do it. Dan bismillah. Ui. Betul lah. Nanti saya ambil air. Rasa dulu. Sedap. Haum. Ni biasa kalau makan saya standby air sejuk lah. Lagi dekat dia. Okey, sambung balik siram pukul. Dia macam ni lah hidup berlari-lari. Ini cerita dia kalau orang yang belum mampu nak menggaji pembantu rumah ni. Kalau saya mampu satu hari nanti gaji pembantu rumah, why not? Saya akan bagi peluang kepada pembantu rumah menguruskan saya punya rumah. Jadi buat masa ni, saya buat dulu. Siapa tahu kan, satu hari saya akan ada pembantu rumah. Walaupun bukan tetap, tapi sementara bila saya perlukan saya panggil. Jadi kemas ke rumah saya. Okey. Mop dekat belah luar dah siap. Sekarang saya akan bawa ke belah dalam. Untuk mop, bukan mop pula, vacuum. Untuk vacuum sebelah dalam ni pula. Sebelah dalam. Okey. Saya akan letakkan kamera dekat belah sini. Mop belakang sikit. Ayah, nah. Ayah, nih. Hah? Nih, Jadi? tuh. Yap. Diam lah. Nino datang. Go. Go. Nino datang. Go. Yeah.
Jilat. Jilat. Apa tu? Dia cakap jilat. Jilat. Apa tu? Inilah pasir yang saya beritahu tu. Ya, pasir. Beli dekat kat satu kedai kan. Inilah pasir inilah yang menyebabkan ada banyak pasir bersepah. Oh, alamak. Dalam macam ni. Pinball ni pun. Ada cara ke? Lebih praktikal nak letak benda ni. Cara lebih sesuai. Tak. Cik tengok dulu. Lebih baik mungkinlah. Hei, dia macam tu. Terang sikit. Kalau macam benda-benda sikit-sikit yang kotor tu kita boleh pakai tisu basah. Tak boleh pakai kain basah untuk lap cuci kan. Kalau macam sini dia ada color pensel ke apa, color warna, color air. Anak saya boleh pakai ni je. Ni lah. Go, go, go. Go, go. Nino data, Nino data. Go, go, go. Go, go. Nino data, Nino data.
Go, go, go. Go, go, go. Nino Dada, Nino Dada. Go, go, go. Ni lah. Makan dulu. Wait. Sambung. Ini tisu basah, lapkan bagian sini. Okay. Alang-alang tu selap sekali dekat tepi ni yang sukar untuk dicapai oleh vacuum. Okay, settle. Ya, saya boleh sambung balik vacuum. Letak balik sini. Pasir dia ni. This is good fun. Daddy, tell me. Oh, I got it like that. Okay, seterusnya adik. Cina? What? Besar sikit. Sikit jaringan. Nanti ada masa saya akan kongsikan apa kamera saya pakai. Dan kelengkapan lain yang saya pakai untuk rekod. Jadi kalau katalah dekat luar sana ada kawan-kawan yang mungkin nak mendokumentasikan ataupun nak create konten menggunakan smartphone dan benda-benda asas lain, boleh mulakan. Tu buang lah, jangan sampai.
Buang tu sampah. Itu sampah tu. Okay, ni buku-buku apa semua ni. Tak tepi sana dulu. Ingus. Ingos. Ingos. Macam ni dah basah. Yang rosak tu dah pecah. Tak dipasang. Siapa buat? Siapa buat? Nuhan tu. Bukan Nuha. Ya. I want to cry. What? Cemat again. Ayah, lebih dari kecil. Ya. Kecil apa? Kalau bawah-bawah sofa ni mana yang mana yang boleh capai lah. Ni yang tak boleh capai tu. Nak buat mana ni tak payah. Jadi kita boleh tahu yang kapet ataupun lantai kita tu bersih ke tak bersih kalau kita menapak dekat lantai tu, kita boleh ada rasa sesuatu benda asing ataupun macam kepasir. Itu tandanya kita punya lantai tu dia dah kotor, berabuk dan kena di vacuum supaya sentiasa bersih. Berada dalam keadaan yang bersih. Bateri ni 32 bar daripada 3 bar. Okay, saya akan habiskan bahagian sini dan termasuk sofa ni sekali. Jadi macam saya beritahu tadi, kita kena angkat benda-benda yang menghalang tempat kita nak vacuum supaya kita boleh capai kawasan tu. Sebelum tu, saya bagi anak saya makan. Ni noh. Apa? Ikan bilis sedap. Ni biasa Noah nak tidur kan? Ni ngaji biasa Noah nak tidur kan? Ni biasa ngaji Noah nak tidur kan? Balikan segala buku-buku, benda semua ni. Macam saya beritahu tadi, ada benda yang mungkin tak tercapai di vacuum tu. Jadi untuk kes-kes macam tu biasanya saya akan gunakan mop. Biasa saya gunakan mop untuk cuci bahagian bawah. Contoh bawah TV ni, bawah meja TV ni, mesti tak boleh masuk vacuum ni. Satu kelemahan dia. Jadi nanti saya pakai vacuum nanti.
Macam saya beritahu tadi, saya pun akan pastikan sofa ni berada dalam keadaan yang bersih. Dah lama juga tak vacuum ni. Vacuum sofa. Ayah buka lah. Apa dia? Buka. Nak buka. Nak buka? Okay. Okay. Jadi, saya turunkan pula barang-barang dekat sofa ni ke tempat lain yang saya dah vacuum. Dan saya kena buka vacuum pula sofa ni. Sebab dia ada beberapa bahagian. Noah, kejap Noah. Angkat ni. Kadang-kadang kita tak perasan bawah-bawah tu dekat tepi-tepi tu. Jadi kalau kita makan jajan ke apa snack, biskut. Itu tak boleh bijak tau. Nanti tu malah masuk lubang. Sikit. Itulah saya cakap. Ada abuk. Kalau nanti lipas boleh datang. Kalau Noah tak cuci, lipas boleh datang gigit Noah. Jadi vacuum ni dia boleh dikeluarkan untuk diubah suai. Dia biasa tak bagian tepi kan. Bagian tepi tu jaga terselip. Di bahagian tepi itu yang akan biasa memerangkap habuk sisa-sisa makanan. Rajin-rajinkan diri itu. Noah masuk dalam plastik tu. Ni masuk dalam plastik. Lap dulu masuk dalam plastik tu, okey? Dan sisa makanan kalau kita tak cuci, tak bersihkan, dia sebenarnya akan menarik hidupan liar untuk menduduki rumah kita. Pertama sekali lipas. Siap? Boleh masukkan balik. Itu sama.
ke tempat dia. Dan saya pasang balik sofa ni. Op. Sekejap. Okey, sini. Op. Okey. Adik macam dah bangun je. Sekejap. Okey. Op. Ya, anak saya boxu pun dah bangun. Jadi sekadar tu dulu dokumentasi dan juga rakaman buat hari ni. Bagaimana saya bagi makan anak saya dan mengemas rumah. Jadi kepada yang berminat untuk mengemas rumah, sila teruskan minat anda untuk kemas rumah. Siapa yang belum pernah kemas rumah, boleh mulakan kemas rumah pada hari ini. Segala-galanya bergantung kepada kita. Kita semua memang ada rutin harian masing-masing yang kita nak kena lakukan. Kita mungkin masa yang kita ada terbatas, tapi kalau memang niat kita nak buat perkara tu, kita akan cari 1001 cara untuk buat. Macam saya sendiri pun, saya ada anak saya, 2 orang kena jaga dekat rumah. Dan pada masa yang sama, saya pun tak boleh nak biarkan rumah saya berada dalam keadaan lingkup. Jadi saya nak kena mencari inisiatif dan jalan bagaimana saya boleh juga mengemas rumah. Jadi saya buat macam tadi lah. Saya berlari sekejap, bagi dia makan, buat benda lain, siram pokok, kemudian vacuum rumah, buat mana perkara yang saya sempat buat sikit-sikit. Tapi kita buat sikit-sikit, tapi biarlah benda tu tersusun. Jadi contoh kalau saya dah berhenti dekat sini, anak saya dah bangun, saya uruskan dia, saya mandikan dia apa semua, dan saya akan sambung daripada sini ke bahagian lain dalam rumah saya ni. Jadi pastikan walaupun kita buat by part, dia tersusun. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.